Inilah cara nak isi minyak menggunakan Budi 95 di Petron, BH Petron dan juga Shell. Tak pening kepala dah. Nombor 1, masukkan my card dulu kat terminal di pump. Nombor 2, mesin akan cek korang layak ke tak. Dia akan keluar, lepas tu terus tukar dapat harga subsidi. Nombor 3, lepas tu baru bayar macam biasa pakai cash, card ataupun e-wallet. Nombor 4, pump hidup, isi minyak. Lepas tu settle, dapat receipt dia akan tunjuk kat situ. Senang je kan? Kalau stesen tu terminal dia down ataupun tak ada kat luar tu, korang boleh guna cara lain. Nombor 1, bayar kat kaunter, indoor terminal ataupun my card terminal. Bagi my card dekat staff, dia scan, cakap nak isi berapa, bayar, pump on. Nombor 2, kad pump guna my card, lepas tu kad debit dan kredit outdoor terminal. Masuk my card, mesin check, tap card, isi. Dan nombor 3, gunakan app macam Touch and Go e-wallet, Settle ataupun Kartex Go. Buat e-KYC sekali, pilih pump dan jumlah, tunjuk QR card staff, isi. Simple je kan? Sebagai peringatan, subsidi ini untuk semua warga negara Malaysia umur 16 tahun ke atas, ada my card IC biru dan lesen sah dan kuota ada 300 liter sebulan seorang. Bukan RM300, bukan 300 km dan bukan 300 sekali isi minyak. Fahami tu. Ada persoalan, kalau kuota subsidi tinggal RM5 je tapi nak isi RM10 macam mana? Senang je, RM5 pertama tu ikut harga subsidi, baki RM5 ikut harga pasaran. Semudah itu. Kemudian kalau tak ada smartphone atau internet, korang call je talian hotline 1300 889595 atau pergi pusat nadi untuk cek kelayakan. Macam senang je kan? Lepas ni kita isi macam biasa je, cuma tambah satu step untuk jimat. Kalau nak saya buat versi Kartex Go atau Settle punya app pula, komen Budi 95 di bawah.